aku membenarkan dengan apa yang aku ajari daripada kitab Taurat, kata Nabi Isa alaihi salam. Dan aku ini memberikan berita gembira bahawasanya akan datang seorang Nabi setelah aku, namanya Ahmad. Dengan perkara inilah gempar seluruh tanah Bani Ibrani ataupun Bani Israel. Nabi Isa memberitahu bahawasanya Rasul yang akan datang setelahnya bukan daripada bangsa Israel. Lalu macam satu benda yang viral betul waktu tu macam sekarang ni viral lah. Kan, tersebar betul. Hadirat muslimat dan juga muslimin yang hadir, nanti kata muslimin tak ada pun sebut nama. Muslimin belakang kamera masalah dia. Jadi semua yang hadir pada hari ini, subhanallah, suka kita untuk pada hari ini menceritakan berkenaan dengan suatu manusia yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyelamatkan kita nanti di akhir zaman. Dia adalah namanya di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Isho Hamashiha. Dan bahasa Yunani namanya Yehoshua. Di dalam bahasa Arab namanya Isa Al-Masih. Seorang lelaki yang sama. Bahasa Ibrani dia punya namanya Isho Hamashiha. Orang-orang Israel bahasa Ibrani mereka tak boleh sebut huruf ha, melainkan dia orang akan sebut dengan makhraj kha. Jadi Al-Masih jadi Hamasih, Hamashiha. Begitu juga dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani dia tidak boleh mula dengan a, i, u. Dia mesti jadi huruf Y ataupun huruf Ya bahasa Arab. Jadi Isho jadi Yusho. Namanya Yehoshua Hamashiha di dalam bahasa Greek ataupun bahasa Yunani. Bila disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka namanya menjadi Isa Al-Masih. Dan juga ada lafaz di dalam Al-Quran, Al-Masihu Isa bin Maryam. Sama ada Al-Masih duduk depan ataupun Al-Masih duduk belakang, tetap juga masih orang yang sama. Kalau macam kita kan orang Melayu jadi lain. Contohnya orang perempuan tu namanya Nur Zulaikha. Itu nama seorang kan. Tapi kalau Zulaikha Nur jadi orang lain pula. Dia jadi orang lain. Tapi kalau Nabi Isa alaihi salam namanya sama ada Isa Al-Masih ataupun Al-Masihu Isa, dua-duanya orang yang sama. Maka kehidupan lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Bani Israel ini bertutur dalam bahasa Aramaik dan juga memiliki anak-anak murid yang bertutur di dalam bahasa Ibrani yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang berpersonaliti seperti mana personality orang-orang Yahudi dan juga orang-orang daripada bangsa Ibrani kuno, memakai jubah berselendang labuh dan juga berambut panjang. Juga seorang lelaki yang memiliki raut wajah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana seorang lelaki daripada bangsa Yunani. Muka dia bukan muka Arab, puan-puan ya. Semua para anbiya bukan daripada bangsa Arab kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi kebanyakannya Bani Israel. Tetapi ada nabi yang datang daripada suku kaum yang lain.
Dan ada beberapa orang Nabi yang tidak diketahui apakah bangsa dan bahasanya. Khususnya Nabi Adam, sehinggalah membawa kepada Nabi Allah Nuh. Bangsa mereka tak diketahui kerana mereka adalah manusia yang terawal dalam dunia. Sebelum Nabi Nuh alaihi salam, manusia ni banyak bentuk, puan-puan. Ada yang tinggi sampai macam tiang elektrik tingginya. Ada yang tangan panjang, kaki pendek. Ada yang mukanya lonjong bulat macam bulan sabit pun ada. Ada yang warnanya hitam kebiruan. Manusia sebelum tu ada yang warna hitam kebiruan. Tetapi semua itu telah pun dipupuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banjir yang besar kerana mereka kaum yang tidak bersyukur. Tinggallah manusia yang macam spesies kita sahaja yang naik ke atas kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nasib baik tak naik yang lain-lain tu. Kalau tidak, aneh-aneh mereka punya muka. Pelik. Nak tahu tak macam mana rupa mereka? Gambarannya ada dalam cerita Lord of the Ring. Macam-macam. Itulah yang buncit, yang tangan panjang. Ibunya, tahu tak Dajjal? Dajjal tu ibunya daripada suku kaum yang tangan panjang, kaki pendek. Tangan dia panjang. Kaki dia pendek sikit. Maksudnya pendek daripada kita lah. Ha? Macam monyet. Tak tahu dah sebab dia tak ada bulu rasanya. Kan? Ha? Tangan dia panjang. Sebab Rasulullah sebut macam tu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya abuhu rajulun tawil. Bapanya seorang yang tinggi lampai. Wa anfuhu ka min qarit tayr. Dan hidungnya seperti mana paruh burung. Panjang. Wa ummuhu fardakhiyatul laham. Ibunya adalah seorang yang gemuk. Gedempul. Gemuk sungguh. Tawilaini yaddaiha, memiliki dua tangan yang panjang, kata Rasulullah SAW. Maksudnya zaman dahulu ada manusia yang aneh-aneh mereka punya rupa. Mereka tetap manusia. Mereka tetap berakal. Dan mereka itu mukallaf. Maksud mukallaf itu dipertanggungjawabkan ibadah ke atas mereka. Mungkin syariatnya mungkin jadi lain lah dengan kita. Hidung panjang pendek pun jadi lain syariat. Kita orang Asia ambil syariat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau sujud wajib dahi kena ke lantai. Hidung tak kira. Pasal hidung kita kan pendek. Tapi kalau yang ambil mazhab Imam Hanafi, kebanyakannya orang Pakistan, orang Eropah, mereka tu gunakan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu yang wajib sentuh ke lantai sama ada hidung ataupun dahi. Kalau dahi tak kena lantai, hidung kena lantai. Kalau hidung tak kena lantai, dahi wajib. Salah satu. Pasal apa? Mereka itu hidung tinggi kan? Hidung panjang. Jadi kita beza mazhab, beza rupa pun dah jadi beza mazhab. Jangan kata beza rupa, beza iklim. Tempat kita ini adalah kawasan Khatul Istiwa, garis tengah. Berbeza dengan yang duduk dekat Mediterranean sana. Kita ambil wudu wajib basuh kaki dengan membasahkan ataupun meratakan air keseluruhan kaki. Tapi mereka boleh membasuh kaki di atas kuf ataupun di atas mereka punya sarung kaki yang kulit. Basuh atas tu saja, tak payah basuh kaki. Maksudnya tak payah buka benda tu. Pasal apa? Sejuk. Kat Malaysia kalau pakai macam tu, pakai tudung pun dah berpeluh-peluh. Ni pakai sarung kulit. Oh, subhanallah. Tak ke nanti dia punya kaki jadi belacan. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Isa alaihi salam daripada keluarga Imran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran.
Ali Imran itu maksudnya maksudnya keluarga. Imran adalah Sayyidina Imran. Siapakah Imran itu? Dia adalah adik ipar kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria daripada susur galur keturunan Nabi Allah, daripada susur galur keturunan Bani Israel. Daripada Nabi Jonah, Nabi Yunus alaihi salam. Nama bahasa Inggerisnya Jonah. Kelahiran daripada susur galur keturunan Jonah alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam melahirkan Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu isterinya adalah Elisabah. Dalam bahasa Arabnya adalah Elisabah. Disebut dalam bahasa Indonesia sebagai Elizabeth. Kalau diinggriskan jadi Elizabeth. Elizabeth itu adalah isteri kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Tidak dikurniakan anak. 40 tahun perkahwinan tidak dikurniakan anak. Sehinggalah Nabi Zakaria itu pada usia 84 ataupun 86 tahun dalam sebuah riwayat. Dikurniakan anak. Anaknya itu kalau di dalam kitab Bible disebutkan sebagai Yohanes. Tetapi kalau disebutkan oleh orang-orang putih, orang-orang Inggeris panggil dia John. Dan di dalam Al-Quran namanya Yahya alaihi salam. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Maryam. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Nabi Zakaria, kami menyampaikan berita gembira kepada kamu tentang seorang anak lelaki yang kamu akan perolehi. Namanya Yahya dan tidak ada seorang pun yang sebelumnya dinamakan dengan nama sedemikian. Semua Nabi, nama mereka itu adalah nama yang baru digunakan. Nama yang tak ada sebelum. Kalau kita kan, kita guna nama yang orang dah ada. Kecuali mungkin sahib, tak tahulah ada ke orang sebelum namanya sahib. Subhanallah. Tapi itu pun daripada perkataan-perkataan yang ditemukan sebelum-sebelum kan. Perkataan daripada kaum Mus ke, daripada Al-Quran ke kan. Kan, subhanallah. Tuan-tuan nak tahu tak? Ada orang putih namanya Jeremy. Di dalam kitab Bible, Jeremy itu seorang Nabi. Namanya Yeremia. Di dalam Bible ada beberapa Nabi yang disebutkan yang tidak ada dalam Quran, Nabi itu. Di antaranya Nabi Ezra. Nabi Ezra itu di dalam kitab Bible disebutkan. Di dalam Al-Quran namanya adalah Uzair. Namanya adalah Uzair. Ada seorang lagi namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini, Nabi Yesaya, dia Nabi tau. Dia tak sebut, tak ada namanya di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ada seorang Nabi namanya Yeremia. Yeremia ini, kalau dalam Al-Quran kita tak tahu apa nama sebenar dia. Nama sebenarnya dalam Al-Quran dia tidak ada nama dalam Al-Quran. Tetapi bila di-Englishkan bahasa tu, nama tu jadi Jeremy. Sebab itulah sekarang ini ada orang namanya Jeremy, betul tak? Dan ada juga yang disebutkan ada seorang Nabi namanya Jericho. Jericho ini Jericho. Jericho kan. Jadi ada orang putih nama Jericho sekarang kan. Berasal daripada Nabi, nama-nama seorang Nabi. Dan ini semua adalah para anbiya yang diutuskan di dalam zaman di mana adanya pada waktu itu namanya Ali Imran, keluarga Imran. Siapakah dia keluarga Imran? Tadi kita dah sebutkan seorang suami namanya Zakaria, isterinya adalah Elisabah dan anaknya adalah Yohanes ataupun disebutkan sebagai John di dalam bahasa Inggeris dan di dalam Al-Quran namanya Yahya. Jadi roti John tu roti Yahya. Jadi kita sebut roti Yahya. Jadi Nabi Zakaria pula, dia ada adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan itu namanya Hannah. Namanya Hannah. Hannah ini berkahwin dengan seorang Nabi daripada bangsa Parsia.
Namanya adalah Imran. Namanya adalah Imran. Hasil perkahwinan mereka mendapatkan zuriat, namanya, kalau orang putih panggil Maria. Disebutkan di dalam kitab mereka, since Mary. Di dalam Al-Quran menyebutkan Sayyidatuna Maryam. Anaknya adalah Maryam. Dan Maryam ini dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh mana-mana lelaki. Anaknya adalah Isa ibnu Maryam. Maka susur galur keturunan ini dinamakan di dalam Al-Quran Ali Imran. Satu keluarga ini, subhanallah, diampunkan dosa-dosanya, diangkatkan darajat, dan mereka itu adalah ahli syurga. Susur galur keturunan Bani Israel. Tetapi Nabi Isa alaihi salam itu dinafikan darahnya daripada keturunan Bani Israel, merupakan Nabi yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Sayyidatuna Maryam itu perempuan jalang, meniduri ramai lelaki. Ketika mana balik daripada Baitul Laham, tempat melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Sayyidatuna Maryam, fa'atat qaumuhu tahmiluh, di dalam Al-Quran sebut, maka dia datang kepada kaumnya mendokong seorang anak. Lalu disebutkan, ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, apa yang kamu sedang lakukan ini? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudarinya Harun. Harun ini dikenal pasti pada waktu itu seorang lelaki yang baik. Wahai saudarinya Harun, bapak kamu tu bukannya seorang lelaki yang jahat. Dan kamu punya ibu pun bukan wanita jalang. Apa yang kamu buat ini? Disebutkan fa'asyarat ilaihi, maka Sayyidatuna Maryam pun mengisyaratkan kepada anak itu. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, kaifa nukallimu man fil mahdi sabiyya. Macam mana kami nak cakap dengan bayi yang masih lagi dekat dalam kandungan ibu, belum tumbuh gigi? Nabi Isa alaihi salam, tiba-tiba bayi yang baru lahir, tak sampai sebulan lagi tu, bercakap. Dia kata apa? Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab dan dijadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diberikan perintah salat dan juga zakat selagi mana, dan dijadikan aku, diberkati aku selagi mana aku ini masih lagi hidup, kata Nabi Isa alaihi salam. Wa ja'alani baram wa baram biwalidati wa lam akun jabbaran wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku dijadikan seorang yang berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku, dan tidak dijadikan aku seorang yang sombong lagi binasa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Maka sejahteralah ke atas aku, kata Nabi Isa alaihi salam. Masa ni baby lagi tau, baby cakap macam ni. Kalau kita kan baby kan, baby kan kita macam tu. Mana cakap kan. Ini baby lagi, budak belum sampai mencecah umurnya sebulan pun. Entah-entah 2-3 hari baru. Lalu disebut begitu, katanya, dan sejahteralah ke atas aku pada hari aku dilahirkan, sehinggalah pada hari aku dimatikan, juga sehinggalah pada hari aku dibangkitkan kembali di hari kiamat. Allah Ta'ala pun mengatakan, dzalika Isa bin Maryam. Itulah dia Isa ibnu Maryam. Qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Dia adalah petanda yang benar yang mereka itu dustakan. Siapakah dustakan? Orang-orang Yahudi. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini
berlaku lebih kurang 800 ke 700 sebelum hijrah ataupun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah konflik politik di antara perebutan kuasa daripada bangsa Ibrani untuk mendapatkan suatu pemerintahan daripada bangsa Romawi, dan bangsa Romawi pula ingin menawan bangsa Yunani. Tengah-tengah konflik perebutan kuasa ini, Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam dibunuh akibat daripada berlakunya perebutan politik tersebut. Disangkakan dibunuh, tapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan tidak pula dia disalib. Maka apabila berlakunya zaman itu, membesarnya Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan yang bijaksana. Dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul semenjak baby, kecil lagi. Dan hidup di dalam jangka tempoh 33 tahun sebelum diangkat ke langit. Maksudnya Nabi Isa tu, dia punya perawakan dia muda. Tidak seperti mana Nabi Muhammad, perawakannya adalah belia. Kalau contoh kita ini gandingkanlah Rasulullah masa menjadi seorang Rasul dan Nabi Isa semacam seorang Rasul. Jadi Nabi Muhammad macam seorang pakcik, Nabi Isa macam anak buah. Dia punya gambaran. Pasal Nabi Isa 33 tahun sudah diangkat ke langit. Rasulullah 40 tahun. Baru dilantik sebagai seorang Rasul. Itu gambaran saja. Subhanallah. Sedangkan semua para Nabi itu, subhanallah, wajah mereka itu tidak berubah. Nabi Muhammad SAW daripada usia 25 tahun sampai usia ke-63 tahun itu wajahnya sama. Tak berubah. Dia awet muda. Kan tak berubah, macam tu je mukanya. Kecuali, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah SAW tumbuh uban. Itu pun ubannya sangat sedikit, puan-puan. Usia 63 tahun Rasulullah SAW, ketika mana berada pada pembaringan di mana Rasulullah meninggal dunia waktu tu, Rasulullah SAW waktu tu dekat atas firashul maut, iaitu pembaringan meninggal dunia Rasulullah waktu tu. Sayyidatuna Aisyah mengira uban Rasulullah, katanya tidak lebih daripada 20 helai. 20 helai tu nampak ke tak? Ni, tengok pakcik kat rumah, nanti balik tengok pakcik. Contohnya rambutnya semua hitam. Ambil uban 20 helai, letak. Rasanya makcik nampak tak? Dengan mata yang tak berapa terang. Nampak kan? Maksudnya nampak rambutnya hitam je lah kan? Betul tak? Rasulullah SAW punya uban yang paling banyak adalah dekat sideburn dengan dekat kumis. Rambut atasnya hitam. Rasulullah SAW bukannya seorang lelaki yang kelihatan tua walaupun sudah tua. Masih muda nampak. Allahu Akbar. Pasal apa? Jaga kesihatan lah. Kalau kita sihat, dia nampak muda. Kalau tak sihat, muda pun nampak tua. Kan? Banyak orang zaman sekarang ni, umur 30 tahun dah nampak macam umur 50 tahun. Pasal umur 30 tahun dah kena garot. Kan? Umur 40 tahun, mana taknya pagi-pagi medang, teh tarik. Petang medang, teh tarik. Sebelum tidur medang lagi, teh tarik lagi. Tapi tuan dan puan-puan, teh tarik masih lagi okey tau. Maksudnya mengakibatkan kadar gula dalam badan tinggi. Tapi mungkinlah takkan sampai kepada potong kaki. Selalunya orang kena potong kaki ni, dia punya rutinnya apa? Air berkarbonat, air gas. Sebab itulah yang kita tengok kena kencing manis, orang yang suka apa? Orang suka jogging. Kita pelik, dia ni suka jogging, main badminton, tiba-tiba kena kencing manis teruk sangat. Kenapa? Rupa-rupanya sambil dia jogging, dia minum 100+.
Sebelum jogging minum 100 plus. Katanya supaya tak mau kena kejang-kejang. Habis tu bila dah penat haus, minum 100 plus lagi. Tiap-tiap hari cuba bayangkan. 100 plus tu minum macam air teh tarik. Pagi, petang, siang, malam. Tak ke memotongkan kakinya. Memanglah kat situ katanya no sugar. Memang no sugar. Tapi ada pemanis. Kan? Memanglah no sugar. Tapi ada pemanis. Pemanis yang bukan gula nama dia. Dia pemanis tapi dia bukan gula. Kan itu dia punya, trik orang kata. Kalau tak ada pemanis, macam mana pula datang manis tu? Daripada mana manisnya datang? Air tu bukannya air daripada syurga. Subhanallah. Jadi, kita teruskan lagi daripada kita punya penceritaan. Maka Nabi Isa alaihi salam ketika mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, dia diutuskan di tengah-tengah konflik di antara bangsa Ibrani, bangsa Romawi dan juga bangsa Yunani. Tiga-tiga bangsa yang besar di dalam dunia ini pada suatu ketika masa itu sedang merebut kuasa untuk mendapatkan tampuk pemerintahan dunia. Pada waktu itu, Empire Yunani telah pun menjadi lemah. Tetapi tetap juga menguasai dunia dengan sebahagian ataupun daripada saki-baki, daripada kekayaan yang dia masih miliki. Orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani ni orang-orang putih makcik, orang Inggeris. Kan, kalau kita kata orang Yunani tu orang mana ya? Orang putih lah. Orang Inggeris. Yang kita tengok sekarang muka macam Brad Pitt kan. Macam Tom Cruise. Tu orang Yunani lah tu kalau zaman dulu tu. Subhanallah. Tapi mungkin dia orang dah kacaukan sikit. Maka pada waktu itu, wujud suatu peluang oleh Empire Romawi untuk mendapatkan tampuk pemerintahan dunia. Kan, lepas daripada Yunani jatuh, pemerintahan dunia digantikan dengan orang-orang Rom. Orang Romawi lah tu. Orang-orang Rom. Macam mana mereka boleh dapatkan pemerintahan dunia? Pada waktu itu kerana mereka berjaya menakluki tanah besar Empire Yunani. Bagaimana mereka boleh menakluki Empire Yunani? Dengan mereka itu cuba mendapatkan pengaruh yang besar daripada bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani ini adalah satu bangsa yang besar. Segelintir bahagian daripada mereka itu adalah Bani Israel. Bukan sahaja Bani Israel yang bertutur dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah yang terasas daripada seorang lelaki namanya Abir bin Sam bin Nuh. Dia adalah cucu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, anaknya Sam, anak Sam namanya Abir. Daripada Abir inilah tercetus satu bahasa yang dinamakan bahasa Ibrani. Adapun bahasa Arab adalah bahasa yang terasas daripada Nabi Ismail. Ismail itu anak daripada Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim itu adalah anak kepada Azar. Dia adalah Ismail bin Ibrahim bin Azar. Maka subhanallah, ini adalah sejarah bagaimana tercetusnya bahasa-bahasa. Sebenarnya bahasa daripada seorang lelaki, dia bentuk bahasa tu diwarisi. Sampailah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam bertutur dalam bahasa Aramaik. Aramaik ini adalah cabangan daripada bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah macam bahasa Arab. Bahasa Aramaik itu seperti mana bahasa pecahan daripada itu. Macam kita lah, bahasa Melayu kan. Daripada Melayu tu terpecah, ada Jawa lah, Banjar lah, Bugis lah. Kan? Jadi Nabi Isa bertutur dalam bahasa Aramaik. Maka pada waktu itu, bangsa Romawi, mereka itu memerlukan suatu sokongan yang kuat. Kerana empire mereka masih lagi belum begitu kuat.
Mereka tak mampu untuk menerjah ataupun menjajah tanah yang dikuasai oleh Empire Yunani pada waktu itu. Kerana Empire Yunani itu adalah empire yang besar pada zaman tu. Puan-puan, orang-orang Rom, dia punya tentera dia yang pakai topi besi, lepas tu dia ada Trojan atas ni. Macam berus. Pernah tengok tak? Dulu kan ada sabun basuh Trojan. Sekarang dah tak ada lah. Ada lagi ya? Kan? Sebenarnya topi besi yang ada berus sapu sampah tu dekat atas kepala tu, itu adalah topi besi Empire Romawi. Orang-orang Rom tenteranya pakai pakaian macam itu. Kemudian mereka nak menjajah ataupun menakluki tanah besar Empire Yunani. Empire Yunani itu tanah besarnya dekat benua Eropah. Benua Eropah itu dikuasai oleh Empire Yunani pada waktu itu. Kalau kita nak tahu Empire Yunani itu macam mana dia punya pakaian, senang saja. Tengok cerita Thor. Tahu tak cerita Thor? Cerita Robin Hood? Dah tengok? Macam itulah pakaian dia orang. Kalau laki tu dia pakai skirt. Macam skirt perempuan tu. Tu pakaian dia. Dia sebenarnya tak ada seluar. Tapi kalau dalam cerita dia buat dia pakai legging. Dia pakai legging. Mana ada legging zaman tu? Menipu je. Dia tak pakai seluar. Dia pakai tu skirt. Dia kaki dia orang nampaklah bulu kaki sebenarnya. Lepas tu dia orang pakai kasut boot tinggi sampai ke lutut. Itu adalah pakaian, gambaran pakaian mereka. Dan pakaian mereka itu selalunya diorang suka pakai kain yang melabuh ke belakang. Macam Superman tu. Dia pakai, itu lambang kemegahan diorang. Kalau raja mesti pakai benda tu. Entah apa dah namanya. Kalau kita kan sampin. Kita sampin. Setiap bangsa mesti ada yang seumpama tu. Iaitu pakaian yang kalau terlucut pun tak ada masalah. Faham tak? Kalau sampin lelaki terlucut, mana ada? Tak okey kan? Tak ada masalah kan? Dia pakaian tu lah. Dia pakai baju. Lepas tu dia mesti ada yang macam Superman kat belakang tu. Kain yang dilabuhkan ke belakang. Mesti ada. Pasal apa? Itu ibarat macam pakaian kebesaran mereka. Kalau bangsa Ibrani pula, mereka itu Bani Israel. Bani Israel itu pakai jubah. Pakai jubah dengan jubah lengan besar. Macam besar sikit pada saya. Saya besar juga. Tapi lengan besar. Pakai jubah lengan mereka, lengan yang besar. Kemudian mereka itu memakaikan selendang lepas yang labuh. Selendang lepas yang labuh kalau sampai ke tanah kadang-kadang tu. Dan mereka ini lazimnya memiliki rambut dan janggut yang panjang bagi lelaki. Kalau wanita, mereka berhijab. Mereka pakai tudung. Tapi tudung mereka itu bukanlah tudung untuk menutup aurat. Sekadar menutup mereka punya kepala dan tengkuk daripada kesejukan. Dia pakai hijab. Subhanallah. Memang kebiasaan orang-orang Ibrani pakai macam itu. Jadi pakaian mereka ini pakaian sopan sebenarnya. Pakaian yang subhanallah, memang mereka itu punya pakaian begitu. Tradisi mereka. Lebih baik daripada pakaian orang-orang perempuan Arab. Zaman tu perempuan Arab tak pakai baju. Senang cerita tak pakai baju lah. Kan? Perempuan Arab sebelum datang Islam adalah aktsarun nasi tabarrujan. Mereka itu orang yang paling teruk bertabarruj. Orang Melayu pun baik lagi. Tapi bila sampai Islam, mereka itu diselubungkan dengan penutupan aurat. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuskan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa. Apabila bangsa Romawi ini dia nak menakluki tanah besar daripada Empire Yunani, mereka tak cukup kekuatan. Lalu mereka itu perlu mendapatkan sokongan daripada bangsa Ibrani. Yang bangsa Ibrani pula sebahagian besarnya adalah daripada kalangan Bani Israel.
pada waktu itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa kepada Bani Israel. Oleh kerana adanya Nabi Isa alaihi salam mengajak Bani Israel kepada keimanan dan ketauhidan, maka Nabi Isa menjadi kekangan untuk Empire Romawi mendapatkan sokongan daripada bangsa Ibrani. Macam tengok filem kan? Jadi, kekangan. Dia nak dapatkan sokongan daripada bangsa Ibrani. Tetapi Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihi salam di tengah-tengah Bani Israel, yang Bani Israel itu mewakili sebahagian besar daripada bangsa Ibrani tersebut, menyebabkan utusan Nabi Isa itu menjadi kekangan kepada orang-orang Romawi untuk menakluki tanah besar Empire Yunani kerana ada Nabi Isa alaihi salam. Disebabkan Nabi Isa alaihi salam mengajak kepada tauhid, maka sebahagian besar Bani Israel tidak mungkin akan menyokong Empire Romawi. Romaniyah lah kalau kita sebutkan sekarang. Tak mungkin. Kerana apa? Orang-orang Rom, mereka ini adalah penyembah dewa. Mereka ini mengamalkan budaya paganism. Apakah budaya paganism? Nampak apa benda yang ada manfaat, mereka sembah. Tengok matahari ada manfaat, sembah matahari. Tengok buah ada manfaat, sembah buah. Tengok apa sahaja yang ada manfaat, sembah benda tu. Silap air bulan, jamban pun mereka sembah. Pasal manfaat kan? Jadi ini budaya paganism. Jadi tak mungkin orang-orang Ibrani yang mereka ini susur galur keturunan mereka itu menyembah Tuhan yang satu. Mereka memang sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahasanya mereka itu menyembah Elohim. Mereka tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewa. Dewa ni datang daripada bahasa Sanskerta, puan-puan. Bahasa Sanskerta ini adalah bahasa daripada kitab Hindu yang pertama sekali. Bahasa daripada kitab Hindu yang pertama sekali. Menggunakan bahasa Sanskerta. Diinggriskan jadi Sanskrit. Kalau orang putih kata Sanskrit, bahasa sebenarnya adalah Sanskerta. Bahasa Sanskerta, cahaya yang membentuk dewa digelarkan sebagai Dev. Kita pernah tengok kan cerita Dev Das lah, DJ Dev lah. Tu bahasa Sanskerta tu. Apabila sampai kepada tanah Melayu, kita panggil dewa. Dewa ini adalah yang diagungkan, tapi di dalam budaya orang-orang Hindu yang terdahulu, dewa itu adalah ciptaan. Maksudnya dewa itu adalah ciptaan Tuhan. Dalam bahasa Sanskerta sendiri, dalam kitabnya, mereka itu membicarakan berkenaan dengan peristiwa Harut dan Marut dekat kota Babil, Babilonia, Iraq. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan suatu perkara, yakni ilmu yang diturunkan oleh Allah pada dua orang malaikat di kota Babil, yang namanya Harut dan Marut, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam kitab Hindu yang pertama, menyifatkan mereka itu adalah Dev Haruta, Dev Maruta. Dev itu adalah dewa. Apakah dewa? Dewa yang datang daripada cahaya. Bukankah malaikat itu cahaya? Malaikat itu cahaya kan? Sama tak pengertiannya? Sama kan? Maksudnya, Al-Quran memberitahu perkara yang bukan baru. Dan antara Nabi Muhammad dengan Hindu tu berapa puluh ribu tahun. Jauh. Macam mana pula Rasulullah boleh tahu isi kandungan yang ada dalam kitab Hindu? Dan adakah Rasulullah pernah baca kitab Hindu? Tak pernah. Kenapa maklumatnya boleh ada dalam Al-Quran?
melainkan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa perkara yang boleh kita ini sebutkan supaya terpasak keyakinan kepada isi kandungan Al-Quran. Adapun kisah Nabi Isa ini adalah yang kedua terbanyak di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa itu antara yang terbanyak. Selepas Nabi Allah Musa AS. Dan kisahnya di dalam Al-Quran itu adalah membetulkan daripada apa yang telah pun diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Maka pada waktu itu, apabila Nabi Isa AS menjadi suatu kekangan kepada bangsa Romawi untuk menjajah ataupun menakluki tanah besar Empire Yunani pada waktu itu, maka dia mengambil jalan supaya Nabi Isa AS ini dinyahkan, supaya Nabi Isa AS ini ditiadakan. Tetapi dia tidak boleh untuk mentiadakan, menyahkan Nabi Isa AS ini, melainkan dengan nasihat imam-imam besar Yahudi. Oleh kerana imam-imam besar Yahudi pada waktu itu telah pun berlaku korupsi. Dia orang pun ambil rasuah juga. Mana-mana orang yang nak doa, katanya doa kamu takkan dikabulkan. Kenapa pula? Kamu kena berdoa melalui aku, lepas tu kena bayar. Baru kalau tak bayar, doa tak makbul. Itu dia orang punya ajaran. Sampai sekarang. Sampai sekarang, betul. Ini tak tipu. Saya memang tak boleh kena kesaman. Sebab benda ni betul. Macam orang-orang Kristian, dia orang tak boleh doa sendiri. Dia orang kena jumpa paderi. Lepas tu doa dia tu akan dianggap doa yang tergantung selagi mana dia tak bayar. Kan? Mana-mana orang buat macam ni ajaran sesat lah ni. Ajaran sesat dalam dunia kan Kristian. Agama yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Kita sebut dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, wahai Tuhan. Siapa dia? Orang-orang Yahudi. Dan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa dia? Nasrani. Yahudi dan Nasrani inilah berkembangnya suatu modus operandi kepada ajaran-ajaran sesat yang ada zaman sekarang ni. Mereka ini gunakan agama untuk merealisasikan kemahuan mereka. Nak dapat duit banyak, gunakan agama. Itulah dia sebab jadinya Nasrani. Jadinya Kristian. Jadi pada waktu itu, oleh kerana imam-imam besar telah pun berlaku korupsi pada waktu itu, maka Nabi Isa AS mengambil peranannya supaya membetulkan keadaan. Oleh kerana Nabi Isa AS membetulkan keadaan, itu menjadi suatu alasan kepada imam-imam besar Yahudi yang konon-kononnya mereka itu membaca kitab Taurat dan kitab Mazmur, kitab Zabur Nabi Daud AS, untuk memusuhi dan juga menentang dakwah Nabi Isa AS. Oleh kerana orang-orang Romawi mengetahui imam-imam besar daripada Bani Israel, orang-orang Yahudi ini menentang kepada Nabi Isa AS, mereka itu mengambil peluang keemasan tersebut dengan menghasut imam-imam besar ini dengan harta benda yang banyak. Asalkan kamu boleh wujudkan suatu alasan untuk kami ini jatuhkan hukuman mati kepada Nabi Isa AS. Jadi mereka dapatlah hubungan sama, ibarat hubungan yang memiliki kemahuan yang sama. Bak kata orang putih, mereka dapat hubungan win-win situation, iaitu keadaan sama rata. Kamu nak Nabi Isa itu mati disebabkan Nabi Isa itu kekangan kamu untuk menakluki Empire Yunani. Kami juga berbesar hati untuk memberitahu kepada kamu apakah alasan supaya dia dibolehkan untuk dibunuh, kerana kami sangat tak suka dengan dia dan dia telah kacau persen kami. Persen apa?
dia punya anak muridnya semuanya ikut Nabi Isa, dia tak dapatlah duit lagi. Itulah dia punya cerita dia. Subhanallah. Tahu tak orang-orang Yahudi ni dia punya pakaian macam mana? Orang-orang Yahudi imam besar tu. Tengok cerita, apa nama hari tu? Cerita yang ada Abuja tu. Abuja tu, pakaiannya sebiji macam imam Yahudi. Abuja yang pelakonnya Nasir Bilal Khan tu, kan? Pakaian imam besar Yahudi sebiji macam itu. Dia pegang tongkat tinggi, lepas tu dia pakai kofiah panjang, lepas tu dia letak kain tudung atas tu. Imam besar Yahudi sebiji macam itu. Sampai muka tak sama. Subhanallah. Pakaiannya. Subhanallah. Itu bukan pakaian Islam, puan-puan. Itu pakaian Yahudi. Adapun Islam, pakaiannya serban. Serban itu yang melilit di atas kepala. Ustaz pakai nasib baik. Kan? Subhanallah. Ini pakaian Islam. Yang pakai tudung tu bukannya Islam. Orang Yahudi pakai tudung. Dan kufiah kecil yang duduk belakang. Macam ini kan. Puan-puan kalau tengok cerita Aladin. Aladin pakai benda tu. Maksudnya Aladin tu Yahudi. Menurut daripada image berpakaian. Tapi daripada sudut agama, kita tak tahu dia agama apa. Melainkan berada pada era ketamadunan Bani Abbasiyah, cerita Aladin tu. Daripada kerajaan Bani Abbasi, kota Baghdad. Subhanallah. Ingat ya, kita pernah bagi tahu kerajaan Umayyah sebelum Abbasiyah berada di kota Kufah, Iraq. Kerajaan Bani Abbasiyah pula berada di kota Baghdad, juga Iraq. Dan kerajaan Bani Utsmaniyah berada di Istanbul ataupun Konstantiniyah, Turki. Dan kerajaan akhir zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar berada di Baitul Maqdis, Palestin. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan Palestin daripada cengkaman Zionis Israel la'natullah tu, dan mudahan diberikan kemenangan dan pembebasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka imam-imam besar pun mencari-carilah apakah alasan yang mereka itu boleh utarakan supaya Nabi Isa ini boleh dijatuhkan hukuman mati. Kerana nak jatuhkan hukuman mati kepada Nabi Isa AS ini tidak boleh lakukan begitu sahaja, kerana Nabi Isa AS ini daripada sudut pandangan mata orang-orang daripada Bani Israel, dia adalah seorang lelaki yang terlalu baik. Dia ini adalah lelaki yang terlalu baik dan seorang lelaki yang bijaksana pula tu. Kalau tiba-tiba suatu hari dijatuhkan hukuman mati, apakah alasan dan apakah orang-orang Bani Israel akan katakan? Yang jatuhkan hukuman tu pula daripada imam-imam besar orang-orang Yahudi. Yang Bani Israel sendiri pun mengetahui imam-imam besar Yahudi itu telah pun korupsi. Telah pun korupsi. Kan dia punya kerjanya peras ugut. Kan, jangan sembahyang dekat saya punya tempat ibadah. Kalau nak sembahyang, cukai. Dah sembahyang nak cukai dah. Nak minta doa pula. Tak boleh doa sendiri-sendiri. Tak makbul. Tak makbul, tak diterima. Kena doa melalui aku, imam besar Yahudi. Dan doa itu tidak akan terangkat kepada Tuhan Elohim. Tuhan mereka lah. Tuhan Elohim. Selainnya, sebelum kamu itu bayar. Bayarlah. Makin banyak bayaran, makin makbul. Kan. Zaman sekarang pun dah macam tu. Astaghfirullahalazim. Jadi mereka tu mengejar kekayaan. Bila jadi macam itu, orang-orang Yahudi ini jadi mengejar kekayaan. Datang Nabi Isa AS memansuhkan dan juga mengharamkan perkara itu. Dan Nabi Isa AS mengatakan, jangan kamu ikut imam-imam besar Yahudi. Mereka itu telah pun menyelewengkan ajaran Nabi Allah Musa dan juga ajaran Nabi Allah Daud sebelum kita.
Dalam masa yang sama, ramai pula orang yang mendapat hidayah dan mengikut Nabi Isa alaihi salam, menyebabkan imam-imam besar Yahudi itu menjadi dengki dan juga menjadi marah kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka pun adakanlah tuduhan. Katanya, hei lelaki anak luar nikah, mak kau tu adalah wanita jalang. Macam itulah ibaratnya. Dia adakan kata-kata kesat supaya manusia ni doktrin masuk dalam otak dia. Nanti anak kecil cakap, betul ke Nabi Isa tu anak luar nikah? Orang Melayu kata anak gampang. Tapi kalau Indonesia gampang sekali, itu senang. Senang je. Subhanallah. Kan, jangan nanti orang Indonesia kata, ada orang ni dia susah dapat anak. Kalau saya memang gampang dapat anak. Aduhai. Jangan buat hal. Subhanallah. Lain-lain makna ya. Itu saya kalau pergi Mekah tu, saya suka singgah dekat satu R&R tu. Sebab kat R&R tu ada satu restoran sop buntut. Sop buntut. Sop ekor kan? Kan? Orang Malaysia suka berhenti situ. Sebab nak makan sop buntut. Kan? Aduh, astaghfirullahaladzim. Kenapa lah dari bahasanya lain-lain? Bahasa Indonesia. Tapi kita dah, kita makan kat sana. Padahal, duduk Malaysia tu, dekat semua kedai tom yum tu ada sop ekor. Tak ada pun nak order. Kan? Bila sampai sana, baru 2 hari dah lapar sop buntut. Kan? Rindu Malaysia pula. Nak makan sop buntut. Dah lah, harganya mahal. Kat sana harganya mahal. Mungkin sebab mahal tu lah jadi sedap kot. Agaknya lah. Kalau bila kita rasa lebih kurang sama je. Cuma dagingnya daging sana. Kita makan daging kat sini. Mungkin lembu sana makan apa, tak makan rumput kan. Makan batu. Kita punya lembu makan rumput. Jadi ni mungkin rasanya lain lah kot dia. Tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi memang kalau ikut lidah saya, daging dekat negeri Arab tu sedap. Nak banding daging kat Malaysia. Daging kat Malaysia ni dia macam melekit sikit. Kalau daging dekat negara Arab tu, dia tak tahu, macam dia tak melekit. Wallahu a'lam, subhanallah. Saya pun tak tahu juga. Tak banyak lemak je. Dia tak banyak lemak. Mungkin. Tapi kalau tengok orang pun lebih kurang tu juga. Orang Malaysia lebih banyak lemak daripada orang Arab. Subhanallah. Jadi, subhanallah. Kita sambung lagi cerita. Minum sekejap. Kita mengantuk. Kenapa tak ada air? Duk. Tak, air tu pun tak ada. Saya kalau dekat Yaman dulu, masa saya belajar, dia ada satu kelas namanya kelas rohah. Kelas rohah ni lazimnya kita adakan lepas daripada asar. Kelas rohah ni kita akan duduk jarak-jarak, bukan peperiksaan. Memang saja duduk jarak-jarak supaya boleh letak meja. Meja tu bukannya untuk meja letak tulis. Kita memang kalau boleh waktu tu jangan tulis pun. Kan? Kalau tulis pun sikit-sikit je. Meja tu letak makanan. Meja tu letak makanan. Nanti kan kita punya mudir suruhlah dia punya pembantu-pembantu dia beli biskut, beli samosa, beli dia agihkan kat atas meja tu. Lepas tu buat air kopi tau. Buat air kopi dekat dalam cerik besar tu, tuang dekat dalam ni. Kadang-kadang kita adalah 2-3 orang jadi petugas agihkan air kopi. Jadi kita ni sambil dengar kita punya tuan syekh tu mengajar, kita sambil minum kopi. Dekat Malaysia tak ada je macam ni ya. Kenapa tak ada? Kan? Tak ada. Dia cara belajarnya santai, tapi kita belajar benda yang tak santai. Selalunya pelajaran yang serius, iaitu seperti mana pelajaran tasawuf, pelajaran akidah. Tetapi kalau kita belajar benda yang tak berapa serius, cara belajarnya pula kita serius. Seperti mana belajar fiqh. Belajar fiqh kita boleh ketawa. Boleh berguling, boleh. Semua boleh. Tak kisah.
Tapi cara kita belajar pula, kita kena ada pen, ada kertas, mesti kena ada buku. Sampaikan kita punya tuan guru, kalau tak bawa buku, dia denda kita. Itu dekat pelajaran fiqh ataupun sejarah ataupun kalau tak bawa buku apa semua, dia akan denda kita. Tapi kalau belajar tasawuf, tak bawa buku ke, tak bawa apa ke, no problem. Siap minum kopi. Kan. Minum kopi, makan biskut. Abu Walad namanya. Kat Malaysia tak ada Abu Walad. Kan, makan biskut. Kalau kat Malaysia mungkin makan biskut Mary lah kot. Kan. Subhanallah. Lain kali buat lah. Subhanallah. Kan. Ni dah okey dah ni, semua dah ada meja. Tinggal nak beli cawan dia. Ya. Ada jawan aja pakai buah. Pakai buang. Tak, jangan pakai buang. Pakai basuh lah. Baru nampak komitmen sikit. Pakai buang ni apa benda ni, makcik kot. Ni bonda. Orang Arab, dia nak hargai seseorang itu, lambang hargai itu dengan apa yang dia hidangkan. Kalau hidang tu duduk kat atas plastik, maksudnya itu aku nak halau kau balik. Cepat-cepat balik, cepat. Macam tu. Tapi kalau kita hidang dia dengan cawan kaca macam ni, maksudnya apa, dialu-alukan. Dialu-alukan. Simbolik lah tu. Kan. Jadi kalau Malaysia ni habis semua plastik. Kenduri pun plastik juga. Line gold. Cawan dia ada line gold. Ya, dia ada line gold lah, batu lah, apa namanya. Lepas tu kita, tetamu tak boleh bangun. Jangan bangun, nak ambil makanan, jangan bangun. Biar aku ambil kan. Kan. Nak basuh tangan, diorang bawakan singki kat kita. Macam itu diorang bawa. Adab sungguh. Hari tu ada orang tu nak basuh tangan Tuan Syekh, dia bawa apa namanya yang bekas orang Melayu tu ke, teko tu. Tuan guru kami marah betul. Katanya, apa benda bawa ni? Kata, kenapa pula? Dia suruh ambil baldi, dia suruh ambil jug besar. Basuh tangan Tuan Syekh dengan ni, dengan jug besar, dengan baldi bawah. Ni baldi kita mandi tu. Dengan jug besar, jug tu pula bukan jug plastik biasa tau, jug yang mahal tu. Nak basuhkan tangan tetamu. Subhanallah, ni diorang memang titik beratkan benda-benda macam ni. Lepas tu kalau tetamu dah habis makan, jangan hulur basuh tangan, hulur nasi. Hulur makanan, suruh tambah. Kan. Kalau orang tu habis makan, jangan cakap, dah ke tak? Nak tambah. Kalau kita kata dah ke, maksudnya kita nak suruh dia balik cepat. Tambah lagi. Kalau orang kata tambah lagi. Dia pun makan habis. Kita pun kata tambah lagi. Dia pun tambah lagi. Tambah lagi, makan lagi. Kan? Betul. Subhanallah. Itu sepatutnya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifuh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Ada tetamu datang rumah bawa rahmat kan? Kita pula pergi halau dia. Halau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua manusia yang bukan darah daging kita, tapi kita kena layan dia lebih daripada darah daging kita. Siapakah mereka? Yang pertama tetamu, yang kedua jiran. Siapa pun mereka, apa pun agamanya. Kan? Kalau masak, tetamu tu terhidu bau masakan kita, kita kena bagilah kat dia. Kita kena bagi, hantar dekat dia. Rasulullah SAW suruh Sayyidatina Fatimah kalau masak, lebihkan kuah. Lebihkan kuah. Supaya nanti bagi kuahnya dekat jiran. Ni kalau masak hari ni bau macam bau masak belacan, besok bau macam asam pedas, tapi tak pernah dapat. Subhanallah. Kan? Makan seorang-seorang. Orang tu makan tiap-tiap hari bungkus daripada kedai. Orang makan bungkus memang tak ada bau. Masak memang berbau semerbak. Subhanallah. Lagi-lagi orang Melayu ni punya masakannya memang bau dia menyengat. Kadang-kadang sampai bersin. Kita yang masak, jiran kita yang bersin. Dia bersin. Hasyum. Sebab masak sambal. Masak belado.
Subhanallah. Kita yang duduk dalam rumah ni, yang masak beladar ni tak ada bersin pun. Dah biasa kan? Subhanallah. Hadirat muslimah yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi. Ini sebab apa, kalau cerita memang kena ada iklan sikit. Kalau tak ada iklan nanti dia lenguh. Asyik dengar macam tu jadi lenguh. Dia pesanan penaja sikit. Jadi kita, oleh kerana Pak Cu Daud dah ada bagi air transparent, kena minum dulu air transparent. Nasufan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Cu Daud. Hadirat muslimah yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila imam-imam besar Yahudi, mereka itu mendapat kata sepakat dengan orang-orang Romawi. Peristiwa ini berlaku 700 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutuskan, dilahirkan tahun lebih kurang ke-600 Hijriyah ataupun ke-600 setelah Masihi. Yang berlaku ni, subhanallah, sebelum Masihi. Pasal apa sebelum Masihi? Masihi itu dikira ketika mana Nabi Isa diangkat ke langit. Ataupun kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Itu antaranya. Maka pada waktu itu, apabila yang dikatakan Empire Rome mendapat kata sepakat dengan imam-imam besar Yahudi daripada bangsa Ibrani, supaya Nabi Isa alaihi salam itu dihukum bunuh. Lalu imam-imam besar itu berperanan sebagai untuk mendapatkan apakah dia alasan yang paling kukuh supaya Nabi Isa itu boleh dijatuhkan hukuman mati. Jadi mereka mencarilah apakah alasan. Jadi mereka adakanlah. Yang pertama diada-adakan konon-kononnya Nabi Isa itu adalah anak luar nikah. Maka tak boleh memerintah ataupun menjadi ketua-ketua kepada kelompok. Yang kedua, mereka itu ada-adakan konon-kononnya Nabi Isa ini adalah orang yang bukan daripada Bani Israel. Bukan Bani Israel, tidak layak menjadi pemimpin dia dalam tradisi mereka. Kerana apa bukan daripada Bani Israel? Kerana ibundanya hasil daripada kelahiran Hannah. Sayyidatuna Maryam itu lahir daripada rahimnya Hannah. Hannah itu berkahwin dengan seorang lelaki bukan daripada Bani Israel. Walaupun Hannah itu adik-beradik Nabi Zakaria, Bani Israel, tapi dia perempuan. Maka lahir anaknya perempuan juga. Jadi dah terputus dah sepatutnya dia punya nasab. Baru dapat Nabi Isa AS, maka dinafikan dia punya nasab. Dinafikan yang dia adalah keturunan Bani Israel. Dinafikan keturunan daripada keturunan Bani Israel. Maka katanya kalau bukan keturunan Bani Israel, tidak boleh dijadikan sebagai tokoh masyarakat pada tradisi mereka. Diada-adakanlah semua daripada kesaksian-kesaksian palsu. Dan juga alasan-alasan supaya boleh menjatuhkan dan juga boleh membunuh image. Membunuh karakter Nabi Isa AS. Tetapi tidak pernah berlaku pembunuhan tersebut. Pembunuhan karakter itu tak berjaya. Tetap juga daripada kalangan Bani Israel, mereka itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Hanif Nabi Isa AS. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Nabi Isa AS. Sehinggalah pada suatu hari, Nabi Isa AS memberitahu kepada Bani Israel. Katanya, ya Bani Israel. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrat, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa AS kepada Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kamu semua yang membenarkan hukum hakam yang terdapat dalam kitab Taurat, kata Nabi Isa AS. Bukan memansuhkan, bukan menafikan, tapi membenarkan hukum hakam yang berada dalam kitab Taurat. Sebab apa? Sebab ramai manusia, mereka itu menyangkakan Nabi Isa AS itu melawan agama Nabi Musa AS.
Lalu disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan dengan apa yang aku ajari daripada kitab Taurat, kata Nabi Isa alaihi salam. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku ini memberikan berita gembira bahawasanya akan datang seorang nabi setelah aku, namanya Ahmad. Dengan perkara inilah gempar seluruh tanah Bani Ibrani ataupun Bani Israel. Kerana Rasulullah memberitahu, Nabi Isa memberitahu bahawasanya Rasul yang akan datang setelahnya bukan daripada bangsa Israel. Lalu macam satu benda yang viral betul waktu tu macam sekarang ni viral lah. Kan tersebar betul. Sehinggalah imam-imam besar Yahudi ini menjadi seronok ataupun menjadi gembira. Katanya inilah peluang kita. Untuk memastikan benar ke ucapan ini, dipanggil Nabi Isa alaihi salam datang ke ma'bad mereka, tempat beribadah mereka. Pada waktu itu, ada dua jenis tempat ibadah. Yang pertama, ma'bad. Ma'bad ini adalah tempat orang-orang Yahudi beribadah. Yang kedua namanya Miqdas. Miqdas ini adalah orang-orang daripada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Beriman dengan agama Nabi Ibrahim. Dia tak ada ikut mana-mana Nabi melainkan kepada millah ataupun agama Nabi Ibrahim. Sampai kepada zaman Nabi Isa AS, mereka beribadah dekat Miqdas. Kalau kita kan masjid, mereka ibadah dekat Miqdas. Orang Yahudi pula yang mendakwa mereka beriman dengan kitab Taurat Nabi Musa AS, mereka beribadah dekat Ma'bad. Jadi, jemput Nabi Isa AS, datang ke Ma'bad, tanya kepada Nabi Isa, benar ke kamu yang katakan sedemikian? Dan Nabi Isa AS pun mengulang kembali. Katanya, aku telah pun mengatakan kepada kamu semua, wahai Bani Israel, Nabi yang datang setelah aku namanya Ahmad, daripada bangsa Arab. Oleh kerana, dengan yakinnya Nabi Isa AS mengatakan sedemikian, perkataan itu menjadikan Bani Israel sebahagiannya berpaling tadah kerana Bani Israel memandang bangsanya sahaja yang baik. Bangsa lain itu semuanya anjing bagi mereka. Kalau tengok dekat kalau tengok dekat dalam kitab Bible, mereka itu menganggap orang-orang Kristian, orang Yahudi, mereka menganggap bangsa dia itu seperti kambing. Dan bangsa yang lain itu seperti anjing. Jadi bangsa dia macam kambing. Pasal apa? Sentiasa akan dikejar oleh anjing-anjing luar sana untuk diratah. Adapun bangsa lain itu anjing bagi dia. Yang mereka itu kena sentiasa berjaga-jaga dan kena sentiasa untuk memerangi. Memang perumpamaan yang ada dalam kitab Bible, dan memang itu juga yang ada dalam ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa mengatakan bahawasanya kepada anak murid, wahai anak muridku, jangan engkau campakkan mutiara yang aku berikan kepada kamu ke dalam mulut anjing. Maksudnya kepada bangsa lain yang membenci kita punya agama. Nabi Isa anggap macam itu memang betul lah, sebab bangsa lain tu adalah kafir. Tapi bila sampai dekat orang-orang Kristian tu kata orang Islam anjing. Astaghfirullahaladzim, kerana mereka mengibaratkan Islam tu kafir. Memang benar Nabi Isa alaihi salam itu mengumpamakan dia punya pengikut itu adalah domba. Domba itu adalah kambing. Lalu domba ini diberikan mutiara. Mutiara itu adalah kitab Injil. Lalu Nabi Isa mengatakan kepada anak muridnya dalam Bible yang telah pun diterjemah ke dalam bahasa Indonesia LAI.
Lembaga Alkitab Indonesia telah terjemahkan dengan mengatakan, wahai anak muridku, jangan engkau campakkan mutiara yang aku berikan kepada kamu ke dalam mulut anjing. Kan? Tapi Nabi Isa cakap macam itu wajar. Pasal memang bangsanya yang diajak kepada keimanan itu adalah orang yang menjadi ratahan, yang nak yang nak diambil. Bangsa-bangsa yang lain tu memang anjing dan serigala. Pasal mereka memang kafir. Nabi Isa itu betul. Tapi ajaran tu yang dibawa kepada orang-orang Kristian jadi sesat. Astaghfirullahalazim. Orang Kristian menganggap yang Nabi Isa cakap serigala anjing tu orang Islam. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu sebahagian daripada Bani Israel berpaling tadah daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam kerana mereka itu tidak suka kepada bangsa selain Israel dan mereka itu lebih benci kebencian mereka kepada bangsa Arab. Orang Bani Israel dengan bangsa Arab tu sepupu sepapat, puan-puan. Bangsa Bani Israel lahir daripada keturunan Nabi Allah Ya'qub. Nabi Ya'qub itu anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Ya'qub itu adalah Yakub ataupun disebutkan Nabi Jacob di dalam kitab Bible. Bapaknya pula adalah Nabi Ishaq, disebutkan Nabi Isaac di dalam kitab Bible mereka. Isaac tu pula anak kepada Abraham. Abraham tu Ibrahim di dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Ismail alaihi salam itu melahirkan susur galur keturunan Bani Arab. Orang-orang Arab adalah anak cucu cicit Nabi Allah Ismail alaihi salam, lahir daripada rahim Sayyidatuna Hajar. Dia adalah isteri kepada Nabi Allah Isa, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maksudnya Ismail adik-beradik dengan Ishaq. Ismail adik-beradik dengan Ishaq. Daripada Ishaq lahirnya Bani Israel. Daripada Ismail lahirnya Bani Arab. Jadi mereka sepupu sepapat. Kalau benar Bani Melayu ini lahir daripada isteri yang lagi satu, Nabi Ibrahim alaihi salam, Sayyidatuna Qaiturah. Qaiturah itu dikenal pasti melahirkan susur galur Bani Melayu. Maksudnya kita ini sepupu sepapat dengan orang Arab dan orang Israel. Tapi kenapalah sepupu sepapat kita ni tak mewarisi muka mereka? Lain pula muka. Subhanallah. Kan? Orang Arab mancung, orang Bani Israel mancung, tiba-tiba kita pesek. Subhanallah. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kan. Ada hikmah tu. Hikmah yang besar. Subhanallah. Orang Melayu tulen tak akan ada hidung. Kalau kita pegang sini ada batang. Ni batang ni menunjukkan kita bukan Melayu dah. Kita kacukan. Kacukan Makassar ke, kacukan daripada Turki ke, mana ke. Kalau Melayu tu tulen betul, sini dia akan bulan je. Rata je. Itu namanya Melayu tulen. Memang orang Melayu dia tak ada hidung. Sebab orang Melayu ni semuanya merendah diri kan. Jadi hidung tak tinggi. Subhanallah. Sebab tu lah orang Melayu kalau sombong dia kata hidung tinggi. Sebab menyifatkan orang-orang kalau contohnya dia punya hidung tu tinggi kan, orang cantik ya selalu jadi sombong. Subhanallah. Jadi kalau orang Arab ke orang Bani Israel semuanya hidung tinggi tu. Sombong belaka tu. Hadirat muslimah yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itulah Nabi Isa alaihi salam ada alasan untuk dibunuh. Maka berita ini disampaikan oleh imam-imam besar Bani Israel ke seorang raja yang mengepalai tentera Romawi, namanya Raja Herodes.
Raja Herodes ini adalah pemimpin yang memimpin Bani Romawi pada waktu itu. Bangsa Romawi yang dikepalai seorang raja Herodes pada waktu itu, disampaikan berita bahawasanya ada alasan yang paling kukuh untuk jatuhkan hukuman kepada Nabi Isa AS, kerana perkara itu pun dibenci oleh kaumnya sendiri, Bani Israel. Bahawa Nabi Isa mengatakan Nabi setelahnya adalah Ahmad daripada bangsa Arab. Lalu dengan alasan itulah Raja Herodes menggerakkan tentera-tenteranya melalui panglima besar dia, namanya Kapten Pilatus. Jadi imam besar ni, dia beritahu kepada Herodes. Herodes pula bagi tahu kepada Kapten Pilatus. Kapten Pilatus pula menggerakkan dia punya bala tentera untuk memburu Nabi Isa dan anak-anak muridnya yang mempertahankan kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Lalu pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam apabila telah pun tersebar suatu berita, barang siapa yang menemukan Nabi Isa, maka Nabi Isa itu dikehendaki. 1/3 pada waktu itu. Maka anak-anak murid Nabi Isa alaihissalam seramai 12 orang. Termasuk seorang lelaki, seorang pengkhianat namanya Yudas. Dalam kelompok tersebut menyamar. Nabi Isa mengatakan, sungguh aku mengetahui dalam kelompok anak murid aku akan ada seorang pengkhianat. Tapi aku tidak akan beritahu kepada kamu, hai anak-anak murid aku, supaya kamu sentiasa bersangka baik kepada sesama kamu. Ini Nabi dahsyat. Antara kamu 12 orang anak muridku, kata Nabi Isa AS, aku tahu di antara kamu ada pengkhianat. Tapi aku takkan bagi tahu siapakah dia, supaya kamu sentiasa menyangka baik kepada sesama kamu. Subhanallah. Jangan cuba bayangkan. Ada orang kasyaf dekat tuan-tuan, puan-puan. Kan? Lepas tu, dia pun kata, antara kita ni ada mengkhianat. Nanti mesti puan-puan akan berprasangka pada yang lain, kan? Tuan-tuan ada niat. Muka macam sombong, betul lah. Kan? Kan? Tapi Nabi Isa awal-awal lagi telah pun menutup ruang untuk bersangka buruk dengan mengatakan, aku takkan beritahu siapakah dia. Itu urusan aku dengan Allah, supaya kamu sentiasa bersangka baik sesama kamu. Subhanallah. Orang yang mengkhianat tu rupa-rupanya Yudas. Yudas ini anak kepada Nabi Samson, bapaknya Syam'un. Yudas ibnu Syam'un, bapaknya seorang nabi, anaknya pengkhianat. Bapaknya itu adalah seorang nabi yang tidak ada walaupun seorang umat. Tak ada seorang pun yang beriman di bawah dakwah dia. Sampaikan isterinya sendiri pun mengkhianati suaminya supaya dibunuh. Namanya Nabi Syam'un, ataupun dalam bahasa orang putihnya Nabi Samson. Seorang nabi, Allahu Akbar. Dan dia itu subhanallah dikenal pasti nabi daripada bangsa Romawi. Maka pada waktu itu, Yudas ibnu Syam'un ini ikut bersama 12 anak muridnya mempertahankan, melindungi tuan gurunya Nabi Isa alaihissalam daripada Filistin. Mereka larikan diri ke Kufah dekat Iraq. Tinggallah mereka itu beberapa bulan dekat situ sambil orang-orang daripada tentera Romawi menggeledah rumah-rumah yang berada dekat Filistin pada waktu itu. Sehinggalah Yudas ibnu Syam'un ini memberitakan kepada orang-orang Romawi di manakah tempat dia. Ni, pengkhianat ni. Pengkhianat. Dan diketahuilah tempatnya. Dikejarlah Nabi Isa alaihissalam dekat Kufah pada waktu itu, dekat Iraq. Ditangkap dia dengan 12 anak muridnya, diheret pergi ke Baitul Maqdis ataupun dekat Yerusalem. Bahasa Ibraninya tempat itu namanya Yerusalem. Yerusalem itu kalau diarabkan jadi Darussalam. Bukan Darussalim.
Yerusalem. Bila diinggriskan jadi Jerusalem. Bila diarabkan jadi Darussalam. Subhanallah. Kalau Selangor kan Darul Ihsan. Kalau Brunei Darussalam. Subhanallah. Kalau sana tu Darussalam ya. Al-Ghazali. Dah jadi lain lah. Dulu Baitul Maqdis kan jadi Baitul apa pula? Subhanallah. Jadi dikembalikan dan dipenjarakan semalaman. Dipenjarakan pada malam dengan hasrat esoknya dibunuh dan disalib Nabi Isa. Juga anak-anak muridnya semuanya juga dibunuh. Sama juga. Tetapi pada malam itu bermunajat Nabi Isa alaihi salam memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok mereka kan ada Yudas ibnu Syam'un, seorang pengkhianat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menukarkan muka Yudas itu kepada muka Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam pula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Bila mereka itu pada keesokan harinya buka saja penjara, nampak Nabi Isa alaihi salam. Tapi itu bukan Nabi Isa. Ada orang lain. Diambil daripada dalam penjara, ditampar mukanya, diseret, diludah, sampailah tempat penyaliban, disalib, digantung, ditombak, mati. Itu bukan lagi Nabi Isa, telah pun diubah mukanya Yudas, mendapatkan hukuman yang pedih akibat daripada pengkhianatan dia kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun Nabi Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan mengatakan kepada anak muridnya. Katanya, wahai anak muridku, aku akan kembali ke dunia ini membawakan khabar yang gembira dan aku akan mematahkan apa ajaran yang mereka sampaikan. Dan kamu semua akan mati syahid. Wah, Nabi Isa bagi tahu macam itu. Ya, jadi anak muridnya kena tinggal macam itu je. Subhanallah. Bayangkan, puan-puan, saya nak pergi dulu, puan-puan akan mati syahid kat sini. Lebih kurang macam itulah. Katanya, aku akan kembali wahai anak muridku. Pada waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu aku akan mematahkan apa yang mereka ajarkan kepada keturunan dan juga manusia setelahku. Dan kamu semua akan kembali ke rahmatullah syahid. Maka pada waktu itu semua daripadanya pasrah kepada pemergian Nabi Isa, pergi kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan pada waktu itu mereka itu cuba untuk membebaskan, melepaskan diri daripada penjara. Maka mereka berjaya lepas daripada penjara. Datang sekali lagi mereka untuk mengambil anak murid Nabi Isa alaihi salam yang lain semua telah pun melarikan diri. Sebanyak lebih kurang 9 orang keseluruhannya. Larilah mereka ke timur, ke barat, timur, utara, selatan, timur, barat. Diburu sepanjang-panjang zaman itulah oleh tentera Romawi. Seorang demi seorang diketemui dan juga dibunuh. Sehinggalah yang paling akhir sekali dibunuh oleh orang-orang Romawi adalah seorang lelaki yang digelarkan sebagai Yusuf Barnabas. Yusuf Barnabas inilah anak murid kesayangan Nabi Isa alaihi salam. Mati dalam keadaan kitab Injil yang telah pun dia tuliskan dengan tangan berada di dada. Dia punya jenazah dicampak ke laut dan diketemui dekat Pulau Cyprus selepas 5 tahun masih utuh, tak membusuk, mati syahid. Lalu mereka, orang-orang Romawi, mengambil Bible ataupun mengambil cebisan-cebisan Injil yang ditulis oleh anak-anak murid Nabi Isa ini daripada baju-baju mereka, poket-poket mereka setelah mereka dapat dibunuh, diambil, diubah suai,
dijadikanlah itu agama mereka. Sebab itulah kitab Bible sekarang ini yang ada dalam bahasa Inggeris. Yang bahasa Inggeris ni adalah terjemahan daripada bahasa Latin. Daripada bahasa Latin pula adalah terjemahan daripada bahasa Rom. Daripada bahasa Rom pula adalah terjemahan daripada bahasa Ibrani. Daripada bahasa Ibrani pula daripada Nabi Isa bahasa Aramaik. Jadi sebenarnya kitab Injil tu bahasa apa sebenarnya? Tak ada siapa dapat pastikan kitab Injil tu bahasa apa. Di antara Ibrani ataupun Aramaik. Nak katakan bahasa Ibrani, tak ada pula kitab Injil yang dituliskan dalam bahasa Ibrani. Nak dikatakan kalau ada pun dalam bahasa Ibrani, Nabi Isa tak betul-betul dalam bahasa Ibrani. Nabi Isa betul-betul dalam bahasa Aramaik. Injil yang pertama ditemukan dalam bahasa Romawi. Kemudian diterjemah kepada bahasa Yunani. Kerana apa? Bila orang-orang Rom dapat sokongan besar daripada Bani Israel, pada waktu itulah mereka itu dapat menjajah dan juga menakluki tanah besar Empire Yunani. Daripada situlah orang-orang Yunani berjaya dikristianisasikan. Mereka itulah yang membuat agama Kristian daripada seorang pengasas namanya Paulus. Paulus itu daripada orang Rom. Lalu, bila orang-orang Eropah ini semua berjaya dikristiankan, negara-negara yang membentuk dan bawah jajahan takluk mereka itu adalah daripada negara Italia, daripada negara Britania, daripada negara Andalusia. Semua negara-negara ini, yang Portugalia semua ni adalah negara penjajah. Lalu mereka pun bergeraklah pada kurun yang ke-10 sehingga kurun yang ke-15 menjajah negara-negara sampai kurun ke-15. Malaysia adalah mangsa mereka dijajah oleh Portugis. Masuk kurun ke-18 perjanjian Pangkur, orang-orang British. Perjanjian juga dekat negara Indonesia daripada Belanda, orang-orang Dutch. Dan mereka itu menyebarkan agama Kristian. Apakah isi kandungan agama Kristian? Mengatakan Nabi Isa itu adalah jelmaan Allah. Pada mulanya, en Golokos Prostantion. Nama dia punya bahasa Yunani tu dia macam kalau kita dengar dia macam lebih kurang bahasa Latin dan juga bahasa lebih kurang bahasa tu. En Golokos Prostantion. Bahasanya. Pada mulanya dia adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Macam itulah lebih kurang bahasanya. Kan? Adapun bahasa Ibrani yang menuhankan Allah itu mengatakan bahawasanya Shemach Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkan wahai bangsaku Israel, Tuhan kita itu adalah Elohim dan Tuhan kita itu adalah satu. Nah, kalau tuan-tuan pergi kat tembok ratapan tu, dia orang cakap benda tu dia cakap. Tembok ratapan tu, kan? Itu yang dia orang cakapnya. Itu yang dia orang baca. Shemach Israelu. Macam tu lah lebih kurang bahasanya. Tak naklah saya ngaji benda tu. Kat tembok ratapan tu. Kalau kita dengar bahasa dia orang, bahasa kitab, nak bandingkan dengan bahasa Arab Al-Quran, jauh sedap bahasa Arab. Subhanallah. Kan? Yang dia orang kata, Shemach Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kita kan Qul huwallahu ahad dalam Al-Quran. Subhanallah. Kan? Echad tu ahad dalam bahasa Arab. Tapi diorang kan tak boleh cakap ha. Makhraj ha tu dia keluarkan dengan kha. Jadi echad. Di dalam Al-Quran ada tulis. Di dalam Al-Quran ada tulis bahawasanya
annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahawasanya dunia ini diwarisi daripada orang-orang yang soleh. Di dalam kitab orang-orang Yahudi ada tuliskan benda yang sama. Tapi dalam bahasa mereka yang lebih kurang bunyinya asyadiqima yarithu ereth. Orang-orang yang soleh itu adalah mewarisi dunia. Disebutkan dalam kitab mereka. Syadiqima, orang-orang yang sadiqin, iaitu orang-orang yang soleh. Yarithu, iaitu mewarisi. Ereth. Dalam bahasa Ibrani, ereth itu bumi. Bahasa Arab, ard adalah bumi. Dalam bahasa Inggeris, earth adalah bumi. Sama kan? Dalam bahasa Ibrani, yarithu adalah mewarisi. Dalam bahasa Arab, yarithu adalah mewarisi. Bahasa Melayu, waris. Kan sama. Jadi bahasa kita sama dengan bahasa mereka. Subhanallah. Betul tak? Dalam bahasa mereka, orang yang soleh, syadiqim. Dalam bahasa Arab, orang yang soleh, solihin. Dalam bahasa Melayu, orang-orang yang soleh. Kan sama. Kan? Jadi macam mana? Kita ni ada cebisan mereka ke agaknya? Subhanallah. Cuma bahasa Melayu, apa namanya? Earth, bahasa Inggeris. Bahasa Arab, ard. Bahasa Melayu, bumi lah. Bukannya tak sama lah pula. Subhanallah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam bahasa Melayu ini dia ada pengaruh daripada bahasa Yunani, iaitu bahasa Greek. Kita punya bahasa pula ada juga pengaruh daripada bahasa Sanskerta ataupun Sanskerta. Bahasa nama Sanskerta, bahasa kitab Hindu yang pertama. Ada dalam kita punya bahasa juga. Dan juga bahasa kita juga adalah pengaruh daripada bahasa Ibrani. Dan kita punya bahasa juga adalah pengaruh daripada bahasa Arab. Kan? Yang kita selalu sebutkan hadam dulu. Hadam bahasa Arab. Lepas tu apa lagi yang kita sebutkan yang kita selalu sebut dalam bahasa Melayu. Kita kan selalu kata saya tak hadir. Hadir bahasa Arab. Hadir bahasa Arab. Jom kita hadiri majlis nikah. Nikah bahasa Arab, majlis bahasa Arab. Majlis bahasa Arab, nikah bahasa Arab. Majlis nikah bahasa Arab sebiji. Faham tak? Jadinya puan-puan faham tak bahasa Arab? Tak faham pula. Kita punya bahasa lebih kurang 60% bahasa Arab. Sebenarnya yang kita sebutkan istirahat. Istirahat itu bahasa Arab. Istirahah. Subhanallah. Kan istirahat. Rehat itu pun bahasa Arab. Rauhah bahasa Arab. Kan satu lagi kita selalu sebutkan benda? Mesyuarat. Mesyuarat bahasa Arab. Banyaklah bahasa Arab kan. Kalau kita nak himpunkan memang banyak betul lah. Sebenarnya bahasa Melayu ni berasal daripada bahasa Arab. Cuma kita tak pandai cakap bahasa Arab pasal kita tidak belajar bahasa Arab. Sepatutnya kita lebih mahir bahasa Arab berbanding bahasa Inggeris. Sebab bahasa Melayu lebih kuat kepada pengaruh Arab kerana pengaruh Arab dah masuk ke dalam bahasa Melayu sebelum daripada datang orang putih. Sebelum datang orang putih, kita dah gunakan bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Dimelayu kan bahasa Arab tu. Ada pun bahasa orang putih yang kita guna ni, ini baru-baru je. Baru-baru. Orang Melayu sekarang pun kadang-kadang ada yang perasan konon-kononnya tak reti lah kalau lah handset tu tiba-tiba jadi bahasa Melayu tak reti. Science agreement bahasa Melayu tak reti. Pelik bahasa Melayu sendiri pun tak reti. Kan? Maklumlah bila cakap bahasa Melayu rasa macam ketinggalan zaman. Bila cakap bahasa Inggeris rasa macam terkedepan pula. Kan? Habis tu orang putih tu daripada kecil tu cakap bahasa Inggeris kira pandai lah tu. Kita ni budak kecil pandai cakap bahasa Inggeris kita rasa macam wow, education. Intellectual. Kan? Habis tu orang putih tu orang Inggeris, lahir-lahir kan? Lahir-lahir cakap bahasa Inggeris. Kira-kira dah padu lah tu.
Ke macam mana? Subhanallah. Pandai bahasa tak semestinya genius. Ada saja orang yang genius tapi tidak boleh berbahasa. Subhanallah. Jadi, disebabkan itu jugalah Allah Ta'ala tekankan Al-Quran dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabian Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Qur'anan Arabian. Jadi daripada situlah peristiwa yang kita sebutkan sebentar tadi, Nabi Isa itu sebab-sebab dia itu disalib. Dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit dunia. Sekarang ini telah pun 2025 tahun dekat langit dunia. Masuk nanti tahun 2026 tahun. Dah telah pun lebih daripada 2,000 tahun duduk di langit Nabi Isa alaihi salam. Akan turun di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam membawa risalah tauhid dan juga mematahkan salib, menghapuskan agama yang menuhankan dia sebagai Tuhan, sedangkan dia adalah seorang rasul. Turun ke bumi nanti dalam rupa para seorang lelaki berusia 33 tahun, muda sangat makcik. 33 tahun tu usia cucu-cucu makcik kan? Ke anak makcik? Subhanallah, 33 tahun. Saya sekarang 36 tahun. Dah 3 tahun terlajak. Subhanallah. Kan? Tapi kalau tengok muka mungkin tak sampai kot. Jadi mudahan Allah SWT memberikan kita serba sedikit maklumat. Pengetahuan ini sebenarnya tujuannya adalah menetapkan kita punya jati diri ke atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya kita yakin sungguh bahawasanya Islam ini adalah benar. Dan juga kita yakin sungguh setiap daripada ajaran para anbiya adalah dibenarkan di dalam Al-Quran. Dan juga ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran pelengkap segala ajaran sebelumnya yang benar. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan akidah kita di atas landasan syariat yang benar. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan jati diri kita sebagai seorang Muslim dan menjadi seorang Muslim yang terbaik khusus di akhir zaman ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah silap kata, tutur kata, bahasa, ada yang tersinggung mana-mana antara makcik-makcik kat depan. Itulah selalu saya cakap. Saya kadang-kadang nak cakap dengan muslimat ni rasa macam takut sangat. Dahlah perempuan hatinya itu hati yang cepat terasa. Lepas tu berumur pula tu, lagilah terasa banyak. Minta maaf banyak-banyak makcik kalau ada tersinggung perasaan, ya Allah. Dan juga sampai di sini aqulu qawli hadha li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.